Assalamualaikum. Apa khabar semua? Alhamdulillah tuan-tuan. Syukur kepada Allah SWT. Salawat dan salam kata juga Nabi Muhammad SAW, ahli keluarganya serta para sahabatnya dan orang yang mengikuti mereka dari semasa ke semasa hingga ke hari kiamat. InsyaAllah tuan. Semuanya agama Islam itu ialah agama yang hak. Kita bagi-bagikan hak agama itu kepada ahli keluarga kita, jiran-jiran kita, seluruh penduduk kampung kita, dan juga seluruh mak manusia di seluruh dunia dan di seluruh alam tuan. Dan semua kita dituntut di akhirat kelak di mahkamah Allah yang Maha Agung. Kerana yang hak ini mereka akan menuntut kita lah nanti di akhirat kelak tuan. Kita kenalah buat dakwah sebagaimana Nabi SAW buat dakwah tuan. InsyaAllah tuan, agar kita tidak dituntut di akhirat kelak. InsyaAllah. Assalamualaikum.